Istimewanya episod kali ini, Kelas Tech TV telah diberi peluang untuk membuat liputan tentang Majlis Peluncuran Galeri Malaysia Madani peringkat Negeri Sembilan tahun 2025. Majlis Gilang Gemilang ini telah dirasmikan sendiri oleh Menteri Besar Negeri Sembilan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Aminuddin bin Harun pada 25 Mac 2025 bertempat di SMK Loy Barat. Dalam era transformasi pendidikan digital ini, warga pendidikan harus bekerjasama dalam memperkukuhkan gagasan Malaysia Madani terhadap generasi muda seawal yang mungkin. Dengan penubuhan Galeri Malaysia Madani ini, ramai pelajar akan dapat mengenali erti Madani. Semoga dengan adanya galeri Madani ini dapat mendedahkan kepada pelajar tentang konsep Madani, iaitu 6 konsep Madani itu. Semoga negara kita akan menjadi lebih maju, lebih berdaya saing dan mencapai matlamatnya. Jadi diharapkan dengan pelancaran ini warga pendidik dapat menghayati apa yang dimaksudkan Madani. Berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut. Allahumma ya muhdilar rahmah, kurniakanlah dan limpahkanlah tanah air kami, negara Malaysia yang tercinta ini, dengan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkekalan. Galeri Malaysia Madani at Sekolah Negeri Sembilan mampu menjadi sumber sokongan dan nilai tambah dan syabas kepada semua pihak yang telah berusaha menjayakan inisiatif ini, khususnya kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan kerana telah merintis usaha mewujudkan Galeri Malaysia Madani di sekolah-sekolah seluruh Negeri Sembilan dengan matlamat utama untuk menyemai nilai yang baik dalam kalangan pelajar dan murid-murid di sekolah bagi membentuk sebuah generasi unggul berteraskan prinsip Madani. Kita sedia maklum bahawa Malaysia Madani bukan sekadar satu slogan, tapi satu gagasan besar yang memberi fokus kepada pembangunan insan secara holistik. Dalam konteks pendidikan, 6 nilai utama Madani iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan amat penting dalam membentuk generasi yang berfikiran kritis, bertanggung jawab dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Kerajaan Negeri Sembilan sentiasa komited dalam memastikan sistem pendidikan negeri ini selain daripada nilai-nilai Malaysia Madani yang bukan saja menumbuhkan kepada kecemerlangan akademik, tetapi juga pembentukan akhlak dan jati diri yang utuh, iaitu saksian diri kita. Membangunkan negeri dan negara. Bagi memenuhi hasrat tersebut, berbagai inisiatif telah dilaksanakan di Negeri Sembilan sebagai satu kayu ukur komitmen kerajaan negeri. Pertama, peningkatan infrastruktur sekolah. Kerajaan negeri sentiasa bekerjasama dengan pihak yang berkaitan dalam menambah baik prasarana sekolah. Berikan tepuk tangan sekali lagi kepada guru. Kepada sekolah kita yang berada di atas talian ketika ini, baik kepada yang untuk pengetahuan yang Muhammad Dato', kepada semua warga, terutama kepada
akan segera bagi memastikan agenda perpaduan Malaysia Madani merupakan seruan kerajaan dalam membangunkan rakyat Malaysia yang harmoni, berakhlak mulia dan berdaya saing. Kepada para guru, teruskan usaha dalam membimbing anak bangsa kita ke arah kejayaan. Kepada murid-murid, gunakanlah galeri ini sebagai satu wadah untuk menerongkan ilmu, meningkatkan kreativiti dan mengasah pemikiran kritis anak-anak kita. Semoga usaha ini bukan saja memberi manfaat kepada sekolah ini, tetapi menjadi pemanggil kepada reformasi pendidikan Negeri Sembilan dan seluruh negara. Jadi sebenarnya intipatinya nanti ialah supaya semua pelajar dapat menghayati, kemudian mengamalkan ciri-ciri madani itu dalam kehidupan seharian. Seterusnya mungkin dia menjadi satu lonjakan untuk kecemerlangan asasiah diri dan juga mungkin juga untuk akademik dan juga untuk kurikulum. Itu yang boleh saya gambarkan bahawa peluncuran hari ini mungkin merupakan satu titik mulanya di sekolah untuk pembudayaan madani di sekolah secara keseluruhannya. Terdapat 6 rukun yang menjadi fokus utama dalam pembentukan Malaysia Madani. Antaranya ialah kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, keyakinan, hormat dan juga ihsan. Kesemua 6 rukun ini menjadi teras utama dalam pembentukan nama Madani itu sendiri. Kami membawakan khas liputan Galeri Malaysia Madani tahun 2025. Malaysia Madani.